Dah 10 episod dah aku borak untuk Kalsi Botak. Ada yang cerita pasal player yang baru sampai, ada juga cerita pasal player yang perform musim lepas. In case kalau korang belum tengok, habis video ni, try jengah yang lain. Kot-kot ada benda yang korang boleh shock. Tapi, untuk minggu ni, aku rasa tak salah pun kalau kita jengah sikit player yang dah pencen. Lama juga aku fikir mana satu aku nak start. Last kali aku rasa kena start dengan aku punya all time favourite. Sajalah nak share sikit. Dalam bola sepak ni, aku ada dua all time favourite. Satu, Paul Scholes. Yelah, kalau cerita pasal Paul Scholes ni, cerita yang luar padang dia tak kecoh sangat waktu dia main dulu, tapi dalam padang semua deliver. Dia punya long ball, dia punya accuracy waktu passing, and then shooting long range, tu semua yang buat aku jadi shock bila tengok dia main. Tapi dalam masa yang sama, untuk modern football ni, aku boleh faham lah kenapa orang tak hype dia sangat. Member pun bukan jenis style kat atas padang pun, bukan fancy-fancy main bola, so orang tak berapa bising sangat pasal dia aku rasa. Yang lagi seorang, yang ni sepanjang zaman. Kalau kau nak tahu, dia ni waktu kecil dulu, dia sendiri tak suka nama dia. Kalau bab agama pula, aku rasa bukan aku seorang je kot yang confused pasal dia ni. Yelah, nama macam ke arah Islam, tapi dia punya lifestyle dengan kau tengok nama anak-anak dia pun tak ada ke arah tu pun. Tapi macam aku cakap tadi, dia all time favourite untuk dalam bola sepak. Dia punya personal bab agama, tu hal dia lah. Kalau benda tak elok, kita jangan ikut. Aku rasa ramai je korang yang dah tahu pasal hidup dia ni. Tapi macam aku cakap juga tadi, tak salah pun kalau aku share pasal Zizou. Jom. Zinedine Yazid Zidane. Aku rasa kalau kita sebut je nama dia ni, tak kisahlah modern football ke, era 90-an ke, zaman start tahun 2000 ke, mesti akan kenal. Kalau nak background check sikit, dia ni lahir kat area Marseille, selatan Perancis. Nama tempat tu La Castellane. Sebelum dia lahir, which is 23 Jun 1972, ada 4 orang adik-beradik lain yang dah wujud dalam family dia, hasil daripada perkahwinan bapak dia, Ismail Zidane, dan juga mak dia, Malika. Macam yang korang tahu, family Zidane ni datang daripada Algeria. Punca dia, waktu dalam era 50-an dulu, waktu perang Algeria, family parents dia ni migrate pergi pindah ke Paris. Duduk kat kawasan Saint-Denis dan juga Barbes masa awal-awal dulu. Pertengahan 60-an, dia orang pindah pergi La Castellane. Ayah Zidane ni bukan orang daripada bola sepak pun. Dia kerja as a penjaga store untuk shift malam. And then mak dia pula jadi suri rumah je. Tapi disebabkan ayah dia punya struggle waktu kecil, Zidane sendiri dah cakap yang waktu dulu memang susah untuk diorang 7 orang dalam family duduk sekali waktu makan. Sebab tu awal tadi aku dah mention, bapak dia kerja shift hour. So bila waktu malam, adik-beradik semua dah ada, mak ada kat rumah juga, tapi bapak jarang ada. Tu yang susah nak kumpul makan sama-sama. Dekat Castellane tu lah kehidupan bola sepak untuk Zinedine Zidane start. Masa umur 10 tahun, dia join satu tim. Nama tim tu US Centauri. And lepas tahun setengah, dia pindah pergi Septem Le Vallon. Lepas coach tim tu, Robert Santenero, yang pergi convince board management untuk dapatkan Zidane. 4 tahun dengan Septem, datang pula AS Cannes yang nampak bakat dia ni lepas Zidane pergi join satu training camp bola yang Persatuan Bola Sepak Perancis FFF buat. Dari situ, Zidane dapat offer untuk training dengan Cannes. Offer tu 6 minggu je. Tapi end up bila pergi, member terus stay sebab dapat join team. Bila cakap pasal Zidane ni, mesti korang pernah dengar cerita pasal dia punya baran. Kalau tengok cara career dia habis pun, memang sampai sekarang kau rasa tak puas hati. Nama punya besar, tapi last kali dia habis, dia lalu dia sebelah trofi Piala Dunia. Kena red card masa final World Cup 2006. Yang zaman member pergi tanduk Materazzi punya dada tu, yang tu lah. Tapi kalau korang check balik, member memang dah ada dah barang dalam diri dia daripada awal lagi. Walaupun kau tengok muka dia, nampak macam tenang je member ni. Yang dia tanduk dada Materazzi tu, kalau korang nak tahu, setiap pemain yang dah kena red card, walaupun dia pencen, dia tetap ada denda juga.
denda tu boleh jadi macam-macam. Ada yang kena buat community service. Selain daripada kena buat community service, mungkin juga boleh tukar dengan cara lain. Ada yang kena bayar pampasan. Untuk Zidane, aku tak sure sama ada kena bayar pampasan ataupun kena buat community service. Masa awal-awal kat Cannes dulu, Zidane pernah kena denda untuk buat kerja-kerja cleaning je kat training center. Sebab dia dah pergi tumbuk muka seorang opponent waktu game. Punca dia, Oppo tu buat main pasal asal-usul dia. Senang cakap, member kena ejek lah. Cerita pasal darah Arab lah, cakap konon dia pendatang lah, benda-benda yang macam tu lah. Macam mana pun, end up dia still survive kat Cannes. Level survive dia tu, sampai kawan tu dapat first skater dalam hidup dia pun waktu kat sana. Lepas chairman team, Alan Pedretti, fulfill janji untuk bagi dia first skater kalau dia score first goal untuk Cannes. Untuk season 92-93, Zidane pindah pergi Girondin Bordeaux. Tapi lama juga dia stay situ, 4 tahun. Dalam tempoh 4 tahun tu jugalah dia dapat first cap dia dengan national team. Cuma waktu kat sana dulu, ada 2 offer yang aku rasa kalau benda tu jadi, jalan cerita pasal bola sepak untuk Zidane ni confirm lain. Masa tahun 1995, manager Blackburn Rovers time tu, Kenny Dalglish, pernah nak bawa dia pergi England. Tapi disebabkan owner club, Jack Walker, bijak sangat, benda tu tak jadi. Time tu, Walker cakap, buat apa nak ambil Zidane? Kalau tim waktu tu dah ada midfield yang solid, macam tim Sherwood. Masuk tahun 1996, ada pula seorang ejen bola sepak, Barry Sigmund, keluarkan report yang kata Bordeaux offer Newcastle United untuk ambil Zidane dengan harga 1.2 juta pound. Tapi Newcastle ni tolak sebab dia orang rasa Zidane punya gameplay tak cukup bagus untuk main kat England. Bab ni aku tak sure lah sama ada Zidane yang tak cukup bagus ataupun Newcastle yang tak cukup bijak. Tapi yang aku tahu, tahun yang sama juga Zidane menang Ligue A Player of the Year. Kalau untuk aku, tempoh Zidane dekat Juventus pula macam tak berapa cun. Kalau as a player, untuk individual memang nampak solid. Tapi as a team, yang tu pedih sikit. Dia join Juventus lepas kelab tu menang Champions League. Tapi since Zidane sampai, 2 kali betul-betul Juve kalah dekat final. Satu waktu lawan Borussia Dortmund, and then season 97-98 pula dia orang kalah 1-0 time jumpa Real Madrid. Tapi tu untuk Champions League lah. Kalau untuk Serie A, since dia sampai kat Itali, 2 kali betul-betul dia menang. Sepanjang dia duduk kat Juve, 2 kali Zidane menang Serie A Foreign Player of the Year. Termasuklah juga season 2021, which is tempo dia yang last kat Itali sebelum pindah pergi Real Madrid. Sama transfer 2001, lepas Florentino Perez dah start gerakan Galacticos dia dengan bawa masuk Luis Figo setahun sebelum tu, Zidane pun sampai kat Santiago Bernabeu. Transfer fee lebih kurang 46 juta pound. Tapi kalau ikut price index ataupun value zaman sekarang, nilai boleh kata lebih kurang 471 pound, and benda tu memang logik. Sebab 46 juta yang Real Madrid bayar tu buatkan nama Zidane jadi player paling mahal dalam sejarah bola sepak. At least untuk 8 tahun. Memang logik lah. Sebab kalau kau tengok balik, 2001 waktu dia pindah pergi Real Madrid tu, member dah menang Ballon d'Or 2 kali. Maknanya memang masuk akal lah kalau nilai dia sekarang ni 471 juta pound. Tu untuk aku. Tak tahu korang agree ke tak benda ni. Main kat Spanyol, first 2 season dia memang mantap. Debut season dengan Los Blancos, member dah deliver Champions League. Kalau korang ingat balik, gol yang forever kita takkan lupa, which is volley waktu final lawan Bayer Leverkusen. And season 2002-2003 pula, dia orang menang La Liga. Kira complete lah rak trofi dia kat Spanyol. Walaupun sepanjang tempoh 5 tahun kat Bernabeu tu, Zidane tak sempat rasa Copa del Rey. Cuma, Zidane kat Real Madrid, aku ada tekilan sikit. Macam aku cakap tadi, dia datang situ dengan era Galacticos yang Perez buat. Tapi, since nama-nama besar dah duduk sekali, dia orang langsung tak dapat rasa Champions League sama-sama. Kau bayangkan, bila semua nama besar dah duduk sekali, ada Ronaldo, Roberto Carlos, David Beckham, Raul Gonzalez, Iker Casillas, tapi sekali pun tak dapat Champions League. Tu baru cerita pasal Zidane kat club level. Disebabkan kita cerita pasal legend minggu ni, kita pecah dua lah Next time kita tengok pula cerita dia dengan national team. Lepas tu boleh juga dengar sekali cerita pasal baran member tadi yang aku cakap tu. Kena ingat tau, yang dia Tanuk Mutarazzi tu bukan first time. Ada juga cerita lain. Belum kira lagi yang member pergi pijak orang.